Free audio post-production by alphonic.com. Baik, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana untuk install kedai online Muslimin Traveria ke smartphone tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, di Google Bar, tuan-tuan typekan muslimin.traveria.biz. Daripada sini, aplikasi kedai online Muslimin Traveria akan dilancarkan. Ni ya. Kemudian di sebelah kanan atas, itu ada 3 titik itu. Itu untuk menu. Tuan-tuan klik menu tersebut dan pilih Add to Home Screen. Kemudian klik install ya. Daripada sini, aplikasi kedai online Muslimin Traveria, MTTM akan diinstal ke telefon anda. Okay, bila kita dah buat installation tu, dia akan selalunya telefon akan buat security scanning untuk pastikan aplikasi yang kita install tu tidak ada risiko. Okey, seterusnya kita akan pergi ke home screen untuk cari apps yang kita baru install tadi, iaitu MTTM. Kita akan letakkan ikon dengan cara drag and drop ikon kedai MTTM ke mana-mana lokasi pilihan di telefon kita. Jadi, lepas pada anda dah buat drag and drop tu, maksudnya anda dah bersedia lah untuk gunakan kedai online Muslimin Traveria. Selamat mencuba ya.